Hai, Assalamualaikum and a very good morning. So, hari ini kita akan bersara dalam siri Chemical dengan misi Organic Chemistry Made Simple. So, sekarang kita akan tengok nomenclature of the branch chain alkene. So, cara nak buat penamaan untuk branch chain alkene adalah kita kena follow dia punya step by step. Dan yang step yang pertama adalah kita kena identify and determine the parent's name for the alkene. So, cara nak buat dia adalah kita kena pilih the longest continuous carbon chain, dan pada masa yang sama, kalau carbon chain itu sama panjang, if there are two chains of equal length, kita kena pilih jalan yang ada paling banyak number of substituent. Okay, jadi yang paling banyak kita pilih dulu step yang pertama, itu cara yang paling panjang. So mungkin kalau kamu start daripada sini, dia akan buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So kat sini kamu akan dapat 7, which is panjang lah juga. Jadi kalau 7 begitu, saya akan letakkan dia warna kuning. Okay, di 1. So kita dah dapat kuning ada 7 karbon. Okay, so mungkin kalau kamu fikir lagi kat sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kalau kamu buat 6 pun tak boleh lah, pasal tadi kamu dah dapat 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ataupun kamu nak mula daripada atas pula, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pasal ini pun you akan dapat 7 juga. Okay, so tak kisah kamu nak start pada kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ataupun kamu nak start pada kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so dia benda yang sama lah, pasal dia beza kiri dan kanan sahaja. Okay, so saya rasa dah tak ada dah. Yang paling panjang adalah 7. Jadi kalau kamu perhatikan, kalau sama panjang, kita kena pilih yang lebih banyak substituent. Jadi kalau seasingkan, satu yang warna hijau dekat bahagian sini, yang warna kuning seletak dekat bahagian sini. So kita tengok yang mana satu yang memberikan lebih banyak number of substituent. Jadi kalau kamu pilih yang warna hijau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kamu akan dapat 1 substituent, 2 substituent, 3 substituent, dan 4 substituent. Okay, manakala kalau yang ini, bahagian kuning ini, kamu akan dapat 1 substituent, 2 substituent, 3 substituent, 3 sahaja. Okay, yang warna yang H ini dia akan melekat terhadap terhadap carbon chain yang utama dia tadilah. Okay, ini adalah dia punya cabang yang saya merahkan. Sama juga dengan yang ini, yang you akan dapat ini ada 1, 2, 3 cabang. So ini ada 4 branch, ini ada 3 branch. Jadi kamu nak pilih yang mana satu? Yes, betul, di bahagian kiri. Okay, so selepas kamu dah dapat di bahagian kiri, kamu kena namakan number the longest continuous chain beginning from the end of the chain nearer to the substituent. Jadi if the branching occurs at the end equal distance, the carbon are numbered from the end, which give the substituent the lowest possible number. Jadi apa yang kamu kena buat adalah kamu kena nomborkan, okay, beginning daripada hujung. Tak kisahlah hujung di atas ke hujung di bawah, dan kamu kena berikan dia lowest possible number. Okay, jadi kita akan tengok situasi dia. Ini saya padam dulu. So dekat sini kita kena tengok dia punya situasi dan kita nak buat penomboran. So let's say kita dah tahu dah, kita dah pilih yang bahagian yang hijau ini. Jadi sekarang kamu kena buat penomboran. So mungkin kamu letak sini nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6. Yang kat sini pula kamu letak pula daripada sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so kamu kena fikir, kamu nak ikut atas ke bawah ataupun daripada bawah ke atas. Macam mana kita nak tentukan dia? Jadi untuk kita tentukan dia adalah kita kena make sure kita beri nombor yang paling rendah yang possible.
Contohnya, kalau kamu pilih dekat bahagian kiri, ini kamu ada CH3, 2, 3, 4. So, nombor yang kamu akan pegang adalah nombor 2, nombor 3, and then nombor 4, dan juga nombor 5. Okay, so branch tu melekat dekat nombor 2, branch itu melekat dekat nombor 3, branch itu melekat dekat nombor 4, dan branch itu melekat dekat nombor 5. Manakala untuk yang bahagian kanan, branch itu akan melekat dekat nombor 3, dan branch itu akan melekat dekat nombor 4, branch itu akan melekat dekat nombor 5, dan branch itu akan melekat dekat nombor 6. Okay, so bila kamu tengok antara kiri dan juga kanan, nombor yang mana satukah yang lebih rendah keseluruhannya? Yes, jawapan dia adalah nombor yang bahagian kiri. Sebab kalau kamu campur semua, 2 campur 3 campur 4 campur 5, you akan dapat 14 kan. Kat sini ada 3 campur 4 dapat 7, 7 campur 5 dapat 12, dia akan dapat 18. Jadi kita akan pilih yang dekat bahagian kiri lagi sekali. Okay, so seterusnya lepas kamu dah berpuas hati, ini adalah dia punya pilihannya. Kamu kena nyatakan dia punya position and name of the substituent. Dan nama dia, position dan nama dia kena letak di bahagian hadapan. The position and the name of the substituent must be written in the front. And then kita kena specify dia punya location, nombor 1 ke nombor 2. And then kalau hyphen ataupun dash ini digunakan untuk membezakan numbers and words. Okay, contohnya macam 2 dash nak pergi M. So dash ini digunakan untuk pisahkan nombor dan juga huruf. Seterusnya kita ada koma. Koma untuk membezakan dia punya nombor. Contohnya 2,3. And then if 2 or more substituents are present, kita kena give each substituent a number corresponding to its location on the longest chain. And then the substituent should be listed alphabetically. So, and alphabetizing the prefixes di, tri, tetra, septet are ignored. So, dekat sini, kalau kamu nanti kamu akan buat dia punya kalau dia ada lebih ataupun dua ataupun lebih. Contohnya kalau kamu ada methyl, kamu ada dimethyl lah, pasal kamu ada 2 biji. Okay, tetapi dari segi alphabetical order tu kita kena susun dia based on alphabet. Tapi kita tak payah ambil kira perkataan D tu lah. So D ni adalah D ignored. Kita hanya tengok M sahaja. So di, tetra, tet. Tetapi iso, neo, and cyclo ni adalah kita kena include. Kita kena include dalam alphabetical order. Jadi if 2 substituents are present on the same carbon atom, kita kena gunakan nombor itu 2 kali. Contohnya kalau kamu ada methyl tu melekat 2 kali dekat lokasi nombor 2, jadi kamu letaklah 2,2, okay, and then dash nama dia dimethyl octane. Okay, so yang ini adalah skill yang kamu akan belajar selepas kamu buat banyak exercise nanti. Okay, so jangan risau, nanti once you do more exercises, kamu akan nampak macam mana nak applykan dalam soalan. So let's say dalam kes ini, okay, yang kita dah buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tadi, atas ataupun dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas. Kalau kita tengok balik, kita dah pilih yang kat sini lah, which is kita kena buat penomboran daripada atas ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So dekat bahagian nombor 2 ini kita ada CH3. CH3 ni adalah methyl. Yang kat sini 3 ini kamu ada 1, 2. So kalau 2 nama dia ethane, tetapi bila dia jadi substituent nama dia akan jadi ethyl. Okay, and then ini adalah CH3, jadi kat sini akan menjadi methyl. And then yang ini pun adalah satu juga karbon dia, jadi dinamakan sebagai methyl. Jadi bila kita nak buat penamaan,
kita tengok dahulu yang paling panjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, bila 7 karbon continuously, dia dinamakan sebagai heptane. Okay, saya letak kat sini heptane. Okay, heptane. So, heptane ni yang paling panjang lah. Lepas tu, kamu letak dia punya substituent. Substituent kamu ada methyl. Jadi kamu tahu kamu akan ada methyl. Kamu ada methyl dan juga ethyl. Kalau dari segi alphabetical order, okay, yang alphabetical order ini kita kena list alphabetical order. Kita tahu E akan sampai dahulu daripada M. Kita akan sebut E dahulu. Jadi ethyl dia kena pergi depan. Pasal dia adalah huruf E. Ini adalah huruf M. Jadi ethyl akan pergi depan, methyl akan pergi belakang. Cumanya methyl kamu ini ada berapa biji? Yes, kamu ada 1, 2, 3. So dia akan jadi trimethyl. Kat sini. Okay. So sekarang ni pula kita tinggal nak bagi nombor saja. Ethyl melekat dekat nombor 3 kan? Jadi nombor 3-ethyl. Lepas tu dash lagi. Methyl ini melekat dekat nombor berapa? Yes, nombor 4, nombor 5. Nombor methyl akan melekat dekat nombor 2. 2, nombor 4 dan juga nombor 5. So you akan dekat dekat nombor 2, nombor 4 dan juga nombor 5. And then you dash balik. Kalau nombor ke nombor, kita akan gunakan koma. Kalau perkataan kepada nombor, kita akan gunakan dash. So at last, nama lengkap dia akan jadi 3-ethyl 2,4,5 trimethyl heptane. Okay, so kamu hanya perlu follow saja dia punya cara. Okay, yang paling penting kamu kena identify siapa yang paling panjang. Lepas dah identify siapa yang paling panjang, kamu tengok jalan yang manakah, jalan hijau ke jalan kuning yang memberikan substituen yang lagi banyak. So kita kena pilih yang memberikan substituen yang lebih banyak. Selepas kita dah pilih substituen yang lebih banyak, kita kena berikan substituen itu nombor yang paling rendah. So dalam kes ini dia ada 2, 3, 4, 5 berbanding dengan 3, 4, 5, 6. Jadi kita akan pilih yang kat sini. Seterusnya bila beri penamaan, kita labelkan dulu jalan yang kita dah pilih. Kita namakan kita punya substituen. Lepas tu kita susun. Methyl dekat belakang pasal alphabetical dia M. Ethyl dekat depan pasal alphabetical dia lebih awal. And then kita bagi nombor dekat setiap substituen tersebut. Alright. So saya rasa itu sahaja untuk sesi pada kali ini. Saya harap kamu faham tentang penamaan asas untuk alkene. Alright, so we'll see again in the next episode. Bye.